Okey, di situ dia pusingan pertama bermula di antara kedua-dua mereka. Malaysia berwarna biru dan Thailand berwarna merah. Di situ dia serangan awal dilakukan kedua-dua peserta dan dilepaskan oleh pengadil. Mikael Ghazali bersiap sedia untuk melakukan push kick. Ia menyerang. Sedikit kesakitan dirasakan, mungkin di pangkal peha, tetapi akan meneruskan aksi ini. Tumbukan dilepaskan ke arah Thailand. Mikael menyerang, begitu juga dengan pihak Thailand, iaitu Sirun. Low kick dari Sirulun, Thailand merangkul Mikael yang akan dilepaskan oleh pengadil. Okey, bersiap sedia melakukan tendangan, dapat dielak oleh Mikael. Satu tendangan dicuba oleh Mikael ke arah kepala, namun sayang sekali sehingga jatuh seketika dan bangkit semula. Siren cuba melakukan 2 kali tendangan ke arah Mikael. Mikael penuh kesabaran menanti peluang beliau. Sedar lawannya juga penuh berpengalaman, akan mencari ruang untuk melakukan attacking seperti tendangan ini. Mikael juga mencuba dapat dielak. Tendangan ke arah badan akan dapat memberikan pungutan mata yang banyak. Kaki kiri Mikael dapat dielak oleh Sirulun. 1 minit terakhir, low kick daripada Sirulun. Bersiap sedia kaki kiri daripada Sirulun. Serangan kaki kanan dari Mikael. Bersiap sedia sekali lagi juga tendangan angin daripada Sirulun. Pantas untuk mengelak. Satu serangan dari Sirulun kini membawa Sirulun ke sudut. Situ dia dapat dilepaskan 20 saat yang terakhir dalam pusingan yang pertama ini. Mikael bersiap sedia, sabar menanti peluang beliau nampaknya. Agresif datang menyerang Sirulun. Kaki naik ke atas, bersiap sedia dalam posisi ini untuk melakukan serangan. Tamat pusingan yang pertama. Kedua-dua mereka, Sirulun Super Thailand dan Mikael Ghazali Malaysia. Ayuh Mikael Ghazali semoga lebih mantap untuk pusingan yang kedua ini. Pertarungan menentang lawannya dari Thailand. Mikael Ghazali bangkit semula untuk meneruskan aksi ini. Pusingan yang kedua jadi 109. Mikael Ghazali di hadapan. Ini kedudukan yang baik untuk Malaysia. Mikael Ghazali hadapan. Jadi ayuh teruskan kemarahan. Serangan pertama dari Sirulun. Pusingan yang kedua ini, low kick dicuba oleh Mikael. Di situ dia kita boleh lihat. Tendangan dicuba oleh kedua-dua mereka. Perhatikan, bersiap sedia, kaki naik ke atas, cuba mencari kepala. Sirulun lebih agresif kali ini. Mikael bertahan. Akan dilepaskan oleh pengadil. Mikael bersiap sedia untuk aksi seterusnya. Ayuh Mikael Ghazali dengan melakukan tendangan. Ia sekali lagi kelindan lutut naik ke atas untuk melakukan serangan ke arah Mikael. Mikael dapat bertahan dengan baik. Akan menjadi peluang seterusnya. Kaki naik ke atas dari kedua-dua mereka. Lebih agresif. Nampaknya Siun dan dijatuhkan kedua-duanya di lantai. Dan satu teknik yang akan diguna pakai oleh para peserta
Tapi kedua-duanya dapat bangkit semula dan akan meneruskan pertarungan ini. Sekali lagi, Sirolun cuba untuk menjatuhkan lawannya. Teknik adalah perlu sah dan mengikut peraturan. Dilepaskan oleh pengadil dan mereka terus beraksi ketika ini. Serangan tubukan ataupun tendangan daripada Sirolun bertubi-tubi untuk mencari peluang. Sekali lagi dari Sirolun merangkul perhatian lutut beliau. Perhatikan. Oleh pengadil. Mikael sabar menanti. Cuba mencari peluang dan swipe jatuh pula di sana. Mikael Ghazali, come on, ayo bangun, bangkit semula. Sirolun akan menggunakan peluang ini untuk terus memberikan tekanan kepada Mikael. Menyerang Mikael Ghazali dilepaskan oleh pengadil. Semakin sengit pertandingan kedua-dua mereka ketika ini. Kaki naik ke atas. Sirolun tampil merangkul Mikael. Dapat dilepaskan oleh pengadil. Ketika ini mereka akan meneruskan aksi ketika ini. Perhatikan, Sirolun terus menyerang Mikael. Mikael dapat bertahan dan cuba untuk melepaskan tendangan beliau sendiri. Di penghujung pusingan yang kedua ini dan tamat pusingan yang kedua, nampak yakin mereka begitu. Dan juga Sirolun sengit pusingan yang kedua, bermakna mereka ada satu lagi pusingan penentuan untuk pusingan ini. Jadi apakah kedudukan selepas pusingan yang kedua? Anak muda berusia 16 tahun Malaysia di hadapan ketika ini 109